Hotel mana? Sofitel ke? Kau jangan. Sofitel kita ada kenangan. 1001. Itu dekat airport Kulai airport Senai. Okey, ni Pulai Spring dekat Skudai. Oh, situ buat kerja. Taman Universiti. Hotel. Punca dah aku lari daripada rumah. Aku tak nak tekanan mak aku suruh belajar. Adik-beradik aku habis tingkatan 5 semua sambung. akan masuk tingkatan 6 atau masuk U. Kebanyakan tingkatan 6 lah adik-beradik aku. Itu sambung degree semua. Sama dengan akak aku atas aku setahun. Habis SPM terus kena ambil diploma. Aku lari. Aku lari duduk rumah akak yang akak nombor 3 aku lah. Akak yang paling tua tapi nombor 3. Akak aku tu paling sayang aku lah. Aku lari baik ke rumah dia. Masa tu kat mana? Dekat Skudai. Abang ipar aku pula ada rezek pula tu. Lu kahwin dengan akak gua, rezek lu kena ambil dengan gua lah kan. Aku kerja hotel. Kerja housekeeping. Bertahanlah sebulan. Kau buat kes ke Mat? Tak buat kes. Hari tu biasa aku jaga kat golf club tau. Aku akan bersihkan golf club tu, dapat tip duit Singapura. Kita dekat Singapura Johor kan. Ada satu hari malang aku tu, dia suruh aku pergi jaga kafe. Kalau kafe air tu tumpah ke, aku akan bersihkan lah.